Saya Kita pernah jumpa ke sebelum ni tuan? Saya tengok muka family pula tak tahu zaman dulu. saya perasan juga tuan ada beli saya punya ChatGPT punya course. Betul. Boleh pakai tak course tu? Alhamdulillah. Memang ChatGPT tu banyak bantu lah. Okay. Thank you tuan untuk masa petang ni. Actually saya tengok course tu okey lagi untuk scale up. Yang saya tengok Facebook, dia punya, kalau yang sekarang dia setting lah. Dia setting per campaign, setiap satu campaign tu satu nombor. Sebab kalau dia kata kalau buat rotation, dia berapa, dia kata tak tally lah, kadang Betul. report tu tak perform lah sama kan. Sebab dia punya budget kita tak dapat nak optimum kan. Kalau tak buat rotation. So kadang ada sale yang dapat sikit, ada yang dapat banyak tim sale. Kat situ pun dah susah. Kadang dia orang cuti ke, dia on off, kita susah nak on off iklan tu kan. So kadang ikutkan kalau dia cantik, memang saya nak kata orang nak expand lagi sebenarnya. Dari segi operation okey lah. Operation boleh go lagi lah. Boleh lagi. Kalau macam kita bawah sini ada 2-3 tim, selebihnya kita outsource lah. Kita ada agent lah yang buat job dekat onsite. So boleh scale up lagi Facebook tu, cuma tak sempat nak optimize dekat iklan lah. Okay. Lepas tu operation okey, team saya ada 4 orang, tak fully optimize lagi lah maksud dia. Betul. Bawah sini operation dah okey lah, cuma kita nak create marketing untuk support dia orang ni lah. Content siapa buat? In-house Ada in-house team buat. Mantap lah ni, tinggal kena scale up lah. So TikTok memang tak pernah buat sebelum ni? Tak buat sangat. Yang macam baru ni kebetulan bulan puasa tu kita try buat live lah. Tapi benda kita baru nak belajar. So baru nak belajar setting tu yang dia tak ada nampak lagi, dia jangan return feedback lagi. Environment semua dah set up lah? Business center, ads manager dah set up lah? Saya tak explore lagi. I see. Macam mana nak push lagi dekat marketing lah. Ada dua sebenarnya. Sama ada saya come in as a guide team tuan untuk buat TikTok environment punya marketing ni, ataupun tuan hire outsource kepada saya, biar saya dan team saya yang buat lah. Of course lah, untuk sebab saya nak macam kita dah sebelum ni Facebook, bila kita buat marketing, ujungnya kita nak contribute kepada jualan. So TikTok pun sama, kita nak ujungnya dia contribute kepada jualan. Maksudnya dia bila kita buat campaign, buat konten sebagainya, dia membantu untuk menaikkan jualan kita orang lah. Macam tu. Kalau kita spend certain amount, so kita pun nak target ada return certain amount macam tu. Nak target berapa dapat daripada TikTok tu? Nak berapa sale? Just nak gauge lah tuan punya desire tu. Sampai kalau ke 50k lebih kurang macam tu lah. Maknanya kalau sekarang dah 100 lebih, maknanya kalau pada sale 200,000 tu operation boleh cater lagi lah? Boleh. AOV berapa lah sekarang tuan? Average order value. Maksud dia satu customer tu dia bayar berapa average servis tuan? 200. Oh, maknanya kalau 200,000 ni ramai ni. Mana calculator? Kalau ikut tuan punya cost ni, cost structure, spend dekat Meta 6k ke 8k, sale 70-80an. So dalam 10% lah. Kan? Kalau ikutkan 50% sale kita daripada database, daripada kita blasting. Okay. Betul. So maknanya ads tu tak convert sangat? Ads tu tak berapa. Lebih dia ads untuk FB ni kita yang ROAS lebih kurang dah 5 ke 6. Okay, 5 ke 6. Untuk ads saja, kalau kita spend 10k, kita dapat sale pun lebih kurang 100k. Waktu tu lah. Kita 2-3 tahun lepas lah. 10%, okay. So untuk capai 50k dekat TikTok ni, ada allocation budget tak dalam maybe 5k untuk iklan? Masa tu kan, kalau 5k tu terus 5k ke atau by progress? By progress lah. Maksud dia mungkin start dengan 200 sehari ke? Boleh diusahakan tuan, boleh. Kalau kata dalam sebulan 2 ni, memang insyaAllah kita memang nak try out terus. Saya pun ada klien yang services jugalah. Memang masa raya tu dia perform lah. Progress selama sebulan 2 bulan jugalah untuk kita dapat tuning. Sebabnya mulanya kita tak tahulah, sama macam Facebook lah. Kita akan test dulu konten macam mana yang convert, lepas tu dapatkan feedback daripada team sale, semua tu kan. Lepas tu lama-lama optimize baru dapat sale dan momentum macam tu lah. So saya ada 2 offer lah yang boleh bagi kat tuan lah untuk bantu tuan nak naikkan sale dekat TikTok ni. Saya rasa TikTok ni dia lebih kepada konten kan. Sebab kalau FB mungkin gambar kita boleh, tak ada masalah lah. Betul? Tapi kalau TikTok ni pun kita baru nak explore, dan kita faham TikTok ni memang video. Tapi memang kita tak tahu nak buat video yang berkualiti tu macam mana. Kita dah pernah try lah 2-3 tapi tak berapa nak pergi sangat kan.